Dah bawa tu. Oh. Wih. Wah, dapat lagi tu. Paling besar lagi ni. Kan. Dapat lagi. Makin senja baru makin galak lah. Nampak gaya dia. Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel. Petang ni kita nak memancing di spot ni lagi. Memancing ikan puyuh purba geng. Bersaiz monster lah. Kita repeat lagi geng. Kita dah pergi semalam, dapatlah 5 ekor. Kali ni kita pergi lagi. Tengok ada tak tarikan-tarikannya lagi. Jom kita awalkan sikit lah. Dalam pukul 5 petang kita dah pergi. Semalam kita pukul 6 petang. Hari ni kita pukul 5 petang lah. Tengoklah dapat ada disudi nak makan umpan kita lagi ataupun tidak lah. Kita guna umpan kerkatu jugalah. Umpan semalam balance ni geng. Okay, mudahan ada rezeki lah. Tengok kita spot yang dalam. Dia ikan dalam tu dia boiling banyak geng. Sana sini. Okay, nak buka ni. Pancing dulu. Umpan biasalah. Umpan kita ada simpan lagi. Kita gunakan umpan ni lagi. Bunyi kapal terbang lalu geng. Baru buka. Di kat sini mancing petang boleh lah. Kalau agak dalam pukul 3, pukul 2 panas. Panas betul cuacanya. Umpan ni ada simpan lagi. Semalam banyak kan, simpan kat peta ais lah. Boleh pakai lagi. Telur kerengga pun boleh geng. Cacing. Cacing payah ni. Sekarang musim panas ni payah nak dapat. Gali sana sini pun tak dapat. Gali di musim hujan baru ada lah. Kita gunain dulu. Ada laku lagi kita. Tapi kalau pakai ni nak kena pakai 5 lah. 5-6 ekor macam tu. Tapi kalau dah strike mantap punya geng. Kat sini kita nak lempar dia tu agak kena bermain-main. Okay. Kita lempar lah. Kita nak lempar dia agak dalam sikit. Mantap. Dah dalam dulu ni. Dalam sana. Tengok tu. Ikan nanti akan boiling. Dia kat situ banyak ni kawasan. Kita nak ke sana tak boleh sebab dia susah nak tempat kita parking duduk sini tak ada kan. Kita buang kat sini je lah. Biar dia, kalau dia pun pusing kat sini, kalau jumpa umpan kita, tu tanda rezeki lah. Kawasan sana nak duduk atas ni, tu dalam ni. Dalam kat situ nak letak kayu-kayu boleh lah. Tengok dah makan ni, dah makan. Dah bawa tu. Tengok. Wih, wah dapat lagi tu. Paling besar lah tengok ni. Tengok. Saya dapat yang pertama. Ambil taruh plastik. Dapat lagi. Ni paling besar lah. Saiz monster dia. Ini paling monster lah. Laku betul. Berkatu. Sini. Jangan keluar ya. Kita pakai bekas plastik beras pula lah. Bermana laku lagi umpan geng. Masa kita semalam tak membuang ni. Jangan lepas tu. Tak ada ikat tu. Lagi banyak sikit. Okey. Okey, kita lempar lagi ni. Tengok. Syukur dah, dapat syukur. Ikat dulu. Besar ni.
Tak sampai 5 minit dah makan. Dia tengah lapar tu, tengah berpesta di dalam. Sekejap, kita tunggu lagi. Tengok, besar saiz dia macam ni. Saiz tapak tangan je ni, memang puas hati lah. Nak layan dia tu, memang padu betul. Ni kita betul lah, kita repeat lagi. Repeat lagi, bermakna dia masih sudi lagi lah nak makan umpan kita ni. Kita nak lempar di sana ni, tapi tak nampak lah, pelampung kita tak nampak. Dia akan lempar kat sana pula. Sana banyak dia punya boiling. Ini dah ada tapi tak makan lagi. Dia dapat seekor mesti dah senyap. Nanti dia akan makan lagi. Dia lempar sana, dia ada tepi. Banyak sana geng. Dia memang main kat dalam ni je. Cuma tak jumpa umpan kita. Jumpa memang lempar itu je. Tengok jauh lah. Ada rezeki, ada lah tu. Tengok sebelah dalam ni geng. Dia nampak boiling dia sebelah dalam aja. Dia tak ke sini geng, tak ke sini. Kita nak buka sana lah, tapi sana nampak macam sangkut. Nanti kita lempar pancing kat sana, kita buka semaknya. Nanti ikannya lari pula. Tapi dia main kat dalam sana, dia tak ke sini. Ni tunggu dia berenang ke sini, jumpa umpan kita baru makan. Tengok sana tu memang terus berterusan dia punya boiling kat dalam, kat ujung tu kan. Nampak cahaya tu, kat situ lah. Ada je guys tu dia. Sentiasa dia boiling terus. Banyak kat situ. Sini pula lagi. Ni. Dalam jugalah. Nak ke sana. Tapi ikannya banyak kat sini. Nak letak kayu sini, kayu tak ada. Ikan kat dalam mana? Kita nak duduk tak boleh lah. Dengan bar air je ni. Dalam ni. Kaki. Nak lalu sana. Mancing kat sini. Tak makan juga tak tahulah. Sana kita duduk kat situ je. Ini ikan banyak. Tapi nak ke sana payah. Nak buang situ dalam. Cubalah. Ini pula ni. Tapi memang kita letak kat ni padek, boleh tak? Kita dah tarik tu semak tu. Dia kat dalam. Kat dalam tu ikan ada, cuma tak makan je lah. Hari ni dia berpuasa, tak buka mulut. Dapatlah seekor tadi, yang pertama. Ni tak ada dah. Makan ni. Macam dia makan. Bergoyang-goyang. Nak bawa ni. Nak kena dia ni. Dia bermain-main kan. Aduh, sayang sekali geng. Sayang sekali. Lepas. Dia susah nak makan geng. Nak kena jaring ikan. Nak kena pakai jaring Apollo. Lama jugalah kita tunggu baru makan. Ikan dia bermain tapi tak nak makan. Dia boiling je. Sayang tadi. Besar, lepas. Nak masuk pancing pun payah. Tunggu dulu. Tadi sayang, besar betul tadi.
Saya tapak tangan tu. Awas sangat kita nak angkat tadi. Oh, dapat seekor. Lama betul lah kita nak dapat. Dapat seekor, geng. Petang betul boleh nak makan. Satu petang dia nak makan, geng. Baru 2 ekor. Ikan ada, cuma tu je lah. Tadi kita berapa kali lepas tu. Lepas banyak, geng. Ikannya besar-besar. Memang geram. Tapi lihat betul dia nak makan. Tuh. Kali ni sampai petang lah. Baru 2 ekor, geng. Sangkut. Itu. Tempah lagi seterusnya. Dia nak petang juga baru dia nak makan. Tadi kita sambar sampai baru seekor. Yang lebihnya lepas baru ni dapat lagi makan, ni. Dia makan senja lagi. Biar dia bawa dulu. Oh lama. Sayang sekali asyik lepas je. Apalah hari ni. Ni makan senja, makan. Nampak gaya ni dia makan senja lah. Tapi itulah, berapa kali kita banyak yang lepas ni. Baru tahu lah. Dah geram, geng. Apa geram sangat. Banyak yang lepas. Sayang, berapa kali? Dah 4 kali lepas. Makan. Dapat lagi. Makin senja baru makin galak lah. Nampak gaya dia nak senja betul. Baru dia galak makan. Dia memang puas hati. Dia senja baru makan dia. Tengok ni. Saya 3 ekor. Dari pukul 5 sekarang dah 6 lebih. Tengok aja berapa lama kita mancing. Dan kini baru dia galak. Dia nak ke senja betul lah ni. Betul-betul mencabar betul. Sangkut. Dia kat dalam tu. Cuba lagi. Tunggu lagi, geng. Baru 3 ekor. Saiz gini. Berbaloi jugalah. Tapi kita tunggu lama. Dia banyak dalam boiling je. Okay, tarik memang sedap lah. Tadi ada 4 ekor tadi. Lepas. Macam mana boleh terlepas banyak hari ni. Tak tahulah. Kalau dapat sini, geng. Ikan puyuhnya besar-besarnya ni. Pasti ikan kelinya pun besar-besar ni. Kat sini keli kampung banyak ni. Cuma dia nak malam lah. Petang-petangnya ni. Dia baru keluar. Baru jumpa umpan kita. Tengok. Mesti ikan kelinya besar-besar bas punya ikan keli ni. Sebab puyuh pun saiz macam ni. Sebab memang parit ni memang dah tak pernah cuci kan. Ikannya semua besar-besar lah. Cuma tak munculkan diri lagi. Ikan puyuh semuanya besar-besar semua ni. Kita tunggu lagi lah. Tengok sampai gelap sikit. Baru kita balik lah. Sebab dia galak makan ni. Dia sebelah nak ke malam ni. Nak ke senja dah ni. Baru dia galak makan lah. Okey lah, geng. Nampaknya cuaca masa pun dah pukul jam 7, geng. Nampaknya kita sampai di sini sajalah. Kita pancing pun masih letak lagi. Tapi kita repeat kali ni tak ada kumpau lah. Ada jugalah dalam 3 ekor sahaja, geng. Ditunggu-tunggu pun tak makan lagi. Ikan ada tapi cuma tu je lah. Tengoklah kita cuba lagi ke nak besok tak tahu, geng. Okey, seperti ni asalnya, geng. 3 ekor je. Okay. Saiz dia padu-padu, geng. Saiz dia puyuh. Dalam pun sama tu. Tengok macam kecil. Kita ambil.
ya saya sini. Tiga ekor je. Tangkapan kita hari ni 3 ekor je. Semalam 5 ekor, hari ni 3 ekor. Okey, kita jumpa episod seterusnya guys. Dah tak makan lah tu. Senyap lah. Saiz dia memang puas hati. 3 ekor ni. Dia besar-besar semua. Kalau letak kat akuarium memang cantik punya. Saiz tapak tangan. 3 ekor semua. Jom sekali lah. Tak makan ni. Senyap terus.